Puan 11. Tempat ketiga dimenangi oleh Nur Dayat Nur 11, dimenangi oleh Nur Izara Dania binti Nur Azam SKRK Pilasa. Yang ketiga, Ganis Haikal bin Muhammad Daniel Doni dari Sekolah Kebangsaan Termin. Tempat kedua dimenangi oleh Muhammad Afiq Haikal bin Abu Syihad dari Sekolah Kebangsaan Termin. Dan Johan bagi acara 200 meter lelaki 12 kejohanan olahraga sirkuit kelompok 5 Sungai Siput. Alhamdulillah majlis kita berjalan dengan baik dan insyaAllah kita akan teruskan latihan untuk peringkat pusat. Apapun saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli pengelola, ya, guru-guru pengelola. Saya seronoklah, ya, yang usahanya dengan fikir-fikir dan guru-guru kerana dapat bekerjasama untuk kita menjayakan kejohanan olahraga kita pada tahun ini. Itu saja, ya, tak perlu kita dah lewat asal dah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hip 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 hip. Tempat ke-10 SK Serali 1 pingat emas 1 pingat perak. Tempat ke-8 berkongsi 2 buah sekolah, SK Methodist dengan SK Arke Pilasa. SK Arke Pilasa dapat 1 pingat emas 2 pingat perak 1 pingat gangsa. SK Methodist 1 pingat emas 2 pingat perak 1 pingat gangsa. Tempat ke-7 SK Pelop 1 1 pingat emas 3 pingat perak 2 pingat gangsa. Tempat ke-6 SK Kampung Mambo 2 pingat emas 2 pingat perak. Tempat ke-5 SK Troso 2 pingat emas 4 pingat perak 4 pingat gangsa. Tempat ke-4 SK Sungai Siput Utara 3 pingat emas 1 pingat perak 4 pingat gangsa. Tempat ke-3 minta maaf pengerusi SK Lasa 3 pingat emas 2 pingat perak 3 pingat gangsa. Hanya ada 2 sekolah sahaja lagi antara SK Termin dan SK Jalong. Hanya dibezakan dengan pingat perak sahaja. Pingat emas sama 5 pingat emas. Johan 4 pingat perak. Naik Johan 1 pingat perak. Gangsa Johan 4 dan Johan 3. Persainan sengit. Dan saya akan sebut yang Johan, ya. Johan bagi kejohanan olahraga sirkuit kelompok 5 Sungai Siput SK Termin. Ucapan 1, 2, 3 Arketi.